2 minggu lepas satu cikgu pencen dia kata, "Ustaz, saya datang ni nak jumpa Ustaz." "Kenapa?" "Ustaz kan buat sekolah di Sungkai." "Ya, saya nak sedekah." Saya kata, "Makcik ada duit ke?" "Ada Ustaz." "Tak sangka-sangka Ustaz." "Kenapa pula?" "Adik makcik mati." "Bila mati apa semua Ustaz, makcik dapat duit Ustaz." "Oh, pusaka." Lah, ingat kata ada apa dah. Adik tu pun tak tahu duk tak mana, mati dapat ke faraid masjid. Lama terpisah tak. Allah Ta'ala bagi rezeki. Silat-silat belakang rumah kita ada emas. Mana nak tahu. Zaman sekarang, zaman orang mendulang mah. Mah tak jual lagi. Yang jual laku tu, kuali tu. Dan itu kompom laku dah tak ada. Mah boleh jumpa. Orang semua pakai nak pindah ke Kelantan dah sekarang ni. Pasal apa? Nak melombong mah. Allah tak tahu. Kita tak tahu Allah nak bagi rezeki je tak. Sungai belakang rumah ada mah tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, Jumaat Asy-Syakirin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam saya berbisik dalam hati saya, apa khabar sahabat lama saya, namanya Pak Yah. Pak Yah ni dulu bekas pemandu saya. Kemudian dia sakit buah pinggang, dia pun rehat. Selalu juga saya pergi tengok dia di rumah dia. Okey. Kemudian tertanya dalam hati, Pak Yah ni dah lama juga aku tak jumpa dia. Tadi dia orang telefon, Pak Yah meninggal. Sebab tu tuan-tuan jangan tunggu besok nak pergi ziarah orang sakit. Jangan tunggu. Dengar cerita dia sakit, nantilah. Dengar cerita dia sakit, nantilah aku pergi ziarah. Tup mati. Allah cadangnya nak, Allah baru nak pergi tengok dia. Tak sempat juga jumpa. Padahal hamba Allah tu seruk dah 6 tahun. Takkan 6 tahun kau sibuk. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat tentang kepentingan menziarah orang sakit. Ada 5 hak yang Nabi SAW sebut. Hak sebagai seorang Muslim. Hak dia bila dia bagi salam, jawab. Dia ada hukum pula menjawab salam. Kalau saya dengan tuan-tuan seorang demi seorang, maka jawab salam tadi wajib. Bila bagi salam, Assalamualaikum. Seorang. Wajib yang seorang lagi jawab, Waalaikumsalam. Tapi kalau seorang bagi salam, saya seorang, yang jawabnya ramai-ramai, macam tuan-tuan malam ni, maka dia jadi fardu kifayah. Seorang jawab, yang lain tak payah. Taklah payah semua kena jawab. Itu hukum dia. Sebab ada orang yang dia suruh ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya seorang dua je. Tak dengar pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pun ada juga. Dia jawab sebahagian tu pun dah memadailah. Bukan mesti semua kena jawab. Memadailah sebahagian menjawab. Yang kedua, bersin. Bila dia bersin, jawab. Itu pun kalau dia jawab. Hashim. Datang si Hashim. Kamu panggil aku ke? Dah, aku bersin. Dia pun jawab, Alhamdulillah. Maka kita pun jawab, Yarhamkallah. Kalau dia pun sorry, Hashim. Sorry. Excuse me. Tak mahu kata saya jawab. Pasal apa? Pasal dia tak jawab dengan Alhamdulillah.
Yang ketiga, iyadatul marid, menziarah orang sakit. Kalau yang ditanggung, kalau yang menanggung wajib ziarah. Siapa sakit? Mak, ayah, adik, anak, kakak, abang, cucu, tuan, opah, nenek, ayah, cok, sakit. Dia orang tu tanggungan kita. Mereka pun menanggung kita. Wajib ziarah. Tapi kalau yang sakit itu bukan tanggungan kita. Sunat menziarahinya. Maka bila kita ziarah orang yang sakit, 70,000 malaikat mendoakan kita. Datang waktu pagi sampai petang, malaikat masih mendoakan kita. Datang waktu petang sampai subuh besok pagi, malaikat masih mendoakan kita. 70,000 malaikat mendoakan kita. Yang keempatnya, wa itba'u janaiz, mengiringi jenazah. Mengikuti jenazah. Maka tuan-tuan, sunat kepada kita mengikuti dia. Sampai ke mana Ustaz? Sampai ke kubur. Kalau saya sembahyang mayat saja, boleh. Tapi kalau kau nak dapat pahala yang besar, seolah-olah satu bukit Uhud, seolah-olah 2 bukit Uhud pahalanya, ziarah dia sampai dia ke kubur. Itu menziarahi orang yang mati. Yang kelima, ijabatun da'wah. Bila dia memanggil kita untuk jamuan kenduri. Kalau kenduri kahwin itu wajib. Kalau kenduri yang lain-lain hukumnya sunat. Baik, itu 5 hak orang Islam terhadap kita. Selesaikan. Masalah kita sekarang nak memenuhi 5 sekarang ni ada syarat tambahan. Nak memenuhi 5 tuntutan hak orang Muslim ni ada syarat tambahan. Apa syarat dia? Kalau geng aku pergi. Kalau tak geng, aku tak nak pergi. Ini nama dia apa? Budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia. Hari ni nak ziarah orang mati, tengok dulu warna apa bendera dia. Nak tengok orang mati, tengok dulu bendera dia apa. Sama bendera on, lain bendera padaan luka anda. Mana budaya Islam, mana budaya yang Nabi SAW terapkan kepada kita. Tak ada semangat yang membawa kepada perpecahan, yang bawa ialah berkasih sayang, berkasih sayang, berkasih sayang, maka jangan tunggu besok. 1. Jadi pelajaran pertama kita malam ni, jangan tunggu besok kalau nak ziarah orang sakit. Pergilah ziarah. 1. Yang kedua, taubat. Jangan tunggu besok. Wasari'u. Allah kata bersegeralah. Cepatlah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu minta ampun daripada Tuhan kamu. Nama dia apa? Taubat. Apa kelebihan minta ampun? 10, 11, 12 surah Nuh. Surah Nuh Allah bagi tahu siapa yang minta ampun, Allah Ta'ala bagi pada dia beberapa keistimewaan. Pertama, Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia diturunkan hujan yang mencurah-curah padanya. Rezeki yang baik, barakah, diturunkan kemakmuran. Hujan mencurah-curah. Nombor 1, kebaikan dia apa? Diturunkan keberkatan. Lambang dia ialah hujan yang mencurah-curah. Nama dia Midrara. Tuan-tuan, sekarang ni hujan macam-macam turun. Ada hujan yang panjang, dia lebat tidak. Apa pun tidak, hanya sepanjang dah 4 jam. Jaja. Jadi kalau hujan yang macam itu, tuan-tuan bacalah doa. Mudah-mudahan hujan tadi stop lah. Hujan tu panjang daripada pagi tadi hujan sampai petang. Petang pula membawa ke malam ni banjir kan ni. Baca doa dia. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Cuba ulang balik. Alhamdulillah, makan kismin banyak.
Ingat sekali aja ingatlah. Jadi bila baca doa tu Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang tuan-tuan nak bawa hujan tu pergi mana? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah. Stop. Orang belah sana pun baca juga. Allahumma hawalaina pergi belah sana. Udah. Menang hujan tu. Mana tu nak pergi yang kata. Okey. Baca doa tu. Semalam saya ceramah di mana? Semalam di Alma Permatang di Bukit Mertajak. Daripada maghrib hujan. Sampai tempat ceramah di Padang pula. Hujan pula. Saya kata, jomlah kita baca doa. Nabi ajar dah. Saya tanya, lauk belah mana lauk? Lauk belah belakang tak? Baik, kita baca sama-sama. Allahumma, tak ada seminit ponti dengan izin Allah. Mustajab doa ni tuan-tuan. Hafal doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ada hujan yang jenis lebat. Nama dia Saib. Memang lebat sungguh ni hujan ni. Kalau 2 jam KL, banjir habis kita ni. Maka kalau hujan yang Saibah macam ni, dengan peti dia, dengan ribuk dia, dengan lebat dia, maka tuan-tuan baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma Saibah nafi'an. Allahumma Saiban nafi'an. Ulang balik. Allahumma. Ayuh. Ini maka kiswi ni. Sebotol sehari ni ajar apa punya nampak. Baik itu yang kata bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Disuruh yang minta ampun. Sebab apa? Nombor 1, akan diturunkan hujan yang membawa rahmat pada kita. 2, akan dicukupkan harta. Apa kelebihan orang yang bertaubat? Allah sebut dalam surah Nuh, dicukupkan harta pada dia. 2, akan dijadikan anak-anaknya anak yang saleh. Salihah. 3, akan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mengandungi kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ada 5 kelebihan yang menunggu sesiapa yang bertaubat. Kenapa nak tunggu sampai besok? Mati tersebab taubat macam. Nombor 1 kata Allah, siapa yang bertaubat, Allah Ta'ala akan bagikan kepada dia kebaikan, rahmat, barakah. Maka hujan itu lambang rahmat. Hujan itu lambang barakah. Allah turun mencurah-curah. Sebab tu kita ni, saya dengar surau tuan-tuan ni, Allahu Akbar. Untuk bulan Ramadan dah ada ceramah. Susun setiap malam. Daripada waktu berbuka, waktu bermoreh, waktu iftar. Kuliah pun dah penuh dah. Subhanallah. Saya tengok iklan tadi. PU Salman. 6 Februari 2026. Dah siar lah iklan dekat TV tu. Bukan 6 Disember. Bukan 6 Januari. 6 Februari. Oh, aktif sungguh yang tak ni. Tak jemu kan mengaji ni. Tak jemu kan dengan ceramah ni. Saya nampak tuan-tuan ni lapar ni. Lapar terbahagi pada 2. 1, lapar makan. Lapar makan, di luar tu banyak makan. Saya nampak saya kan restoran, kedai vape pun banyak tak ni. Saya lapar ni, tengok-tengok Adin cari makan tu Faiz. Tengok, bukan kedai makan. Lapar. Lapar, makan. 1 lagi, lapar yang dipanggil sebagai lapar ruh. Ruh yang lapar. Ruh yang lapar, makanannya ialah majlis ilmu. Kalau lapar fizikal, jasmani, makanlah. Kalau lapar rohani, nama dia ialah, makanannya ialah majlis ilmu. Dan tuan-tuan ni adalah orang yang lapar. Lapar apa? Laparkan ilmu. Barakah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang bertaubat itu harta yang cukup. Saya datang dulu berapa kali dah surau ni no. Banyak kali no.
Sepanjang bukit tu kata aku dah mai dah surau ni. Tengok berada jaga parking aku dah agak dah memang dia lihat lah. Kenal apa sekarang tu hak kurih nama apa kayu kuning ni. Nak buat masjid, nak buat surau lain, nak buat 3 tingkat, Allahu Akbar. Saya datang ceramah, kita akan melancarkan kutipan. Kita akan melancarkan kutipan. Kita akan melancarkan kutipan. Tak hanya buat-buat lagi ustaz oi. Saya datang kutipan. Saya kutipan datang. Mana kami ada duit ustaz oi? Tuan-tuan, taubat. Allah bagi duit. Taubat. Saya dah taubat ustaz. Dulu saya tikam nombor ekor semua saya buat. Sekarang taubat ustaz. Sebab tak pernah kena. Sudah itu kan taubat. Itu sebab tak pernah kena. Makcik dah taubat makcik. Ya ustaz, dulu makcik free hair. Sekarang hair free. Lah. Saya tutup aurat lah sekarang ustaz. Sebab uban banyak ustaz. Kalau tak tutup nanti orang kata puaka ni rapik ustaz. Itu bukan taubat intan. Bagaimana Allah nak mencukupkan rezeki? Tuan-tuan jangan takutlah tuan-tuan nak sedekah ni tuan-tuan ni. Berapa banyak jaminan untuk yang kita bersedekah. Allah jamin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Kalau Allah kata dia ganti balik harta yang kita sedekah, dia mesti ganti. Ma anfaqtum syai' fa huwa yukhlifuh. Apa jua yang kamu beri kepada jalan Allah, aku ganti. Siapa cakap? Allah. Apa jua yang kamu bagi pada jalan Allah, aku ganti. Takut apa tuan? Tuan-tuan bagi hari ni RM10. Semalam RM10. Mula lepas RM100. Allah mesti ganti. Tak ada pun ustaz. Sama je ustaz. Oi tuan-tuan, Allah ganti ni kita tak tahu bentuk dia macam mana. Tapi Allah kata dalam surah Nuh, bila kamu taubat, aku mesti bagi. Macam mana bentuk kita tak tahu. 2 minggu lepas satu cikgu pencen dia kata, ustaz, saya datang ni nak jumpa ustaz. Kenapa? Ustaz kan buat sekolah di Sungkai. Ya, saya nak sedekah nak. Saya kata, makcik ada duit ke? Ada ustaz. Tak sangka-sangka ustaz. Kenapa pula? Adik makcik mati. Bila mati apa semua ustaz, makcik dapat duit ustaz. Oh pusaka. Lah, ingat kata ada apa dah. Adik tu pun tak tahu duk tak mana, mati dapat kafaraid masjid. Lama terpisah tak. Allah Ta'ala bagi rezeki. Silat-silat belakang rumah kita ada emas. Mana nak tahu. Zaman sekarang, zaman orang mendulang mah. Mah tak jual lagi. Yang jual laku tu, kuali tu. Dan itu kompom laku dah untuk ada. Mah boleh jumpa. Orang semua pakai nak pindah ke Kelantan dah sekarang ni. Pasal apa? Nak melombong. Allah tak tahu. Kita tak tahu Allah nak bagi rezeki je. Sungai belakang rumah ada mah. Tak? Taubat dulu. Urusan lain serah pada Allah. Taubat dulu. Urusan mencukupkan rezeki adalah urusan Allah. Nak taubat apa ustaz? Ya. Kita tak mencuri, kita tak berzina, kita tak merompak. Tapi kita duk tengok benda tak elok dalam ni. Ni, taubat lah. Saya tak mencuri ustaz, tapi duk tengok. Duduk adu jamillah. Ni parah ya ustaz ni. Kak Som, Kak Som. Daripada tengok Jamilah tu, baik tengok Abang Jamil sebelah. Dengan Abang Jamil sebelah, kita tak tengok, duk tengok Jamilah tu siapa? Tak ada kerja. Yang ni yang paling banyak masalah ni letak. Bila nak tobat? Bila nak tobat? Kalaulah macam mana lamanya kita tengok Tok Tik. Kalaulah masa yang kita lama mengharungi muka buku, mengharungi X, Instagram, mengharungi macam-macam ni, toktik lah apa bala ni berjam-jam sehari. Kalaulah kita baca Quran jumlah masa yang sama, hafal dah Quran dah. Hafal dah. Macam mana tuan-tuan hafal Yasin? Tiap minggu baca. Baru seminggu sekali baca. Boleh sambung Yasin. Padahal susah tu. Juzuk 22, 23 tu.
Juzuk atas tu 20. Tak jaya. Cuba sambung. Yasin. Sambung. Allahu Akbar. Susah nak hafal tu. Saya cakap lah Ustaz, senang Ustaz. Pak saya apa senang? Pak saya tiap-tiap minggu baca. Bayangkan kalau tiap-tiap baca, tiap-tiap jam baca Quran. Agak-agak apa tak? Apa yang tak? Tapi sayang, Quran tak menarik. Yang menarik menatang ni. Pak saya apa menatang ni? Macam-macam cerita ada Ustaz. Cerita arti bercerai, cerita arti nak bercerai tak jadi. Cerita arti mengandung, cerita arti beranak, lapar lah semua ada Ustaz, seronok Ustaz. Cerita bola Ustaz, penalti tak masuk, lapar lah, seronok Ustaz. Oh, penalti tak masuk macam pernah dengar je Ustaz. Tak. Tenangannya sampai ke bulan tak. Allah, sebab tu macam mana nak bagi baik tengok menatang ni? Maka tengoklah dengan isteri kita. Duk sebelah-sebelah tengok. Apa tengok apa bang? Ustaz Wadi. Ceramah Ustaz Wadi. Habis Ustaz Wadi. Yang tu Ustaz apa pula? Ustaz Razif abang tak minat ni. Tolak ke atas pula Ustaz Azhar abang minat. Jadi baik tak isteri sebelah? Baik tengok Ustaz Azhar, tengok Ustaz Haryanto tengok ni. Habis-habis Ustaz Haryanto keluar gambar pula perempuan duk gedek. Astaghfirullahalazim, aku baru balik syurah Jumaat. Astaghfirullahalazim. Cepat naik ke atas tu. Isteri sebelah. Isteri pun ke dapur bancuh kopi ala Kazim, dia cari balik sudah ni parah ni tak ada. Taubat di segala-galanya taubat. Siapa yang taubat ni kata Allah, Allah cukupkan harta dia. Nombor 3, Allah Ta'ala beri kepada dia anak yang soleh. Ni adik kita ni, tuan-tuan ingat senang duduk depan ni, 5 orang ni. Ni adik kita ni, 10 orang depan ni. Seorang main hidung, seorang main kaki. Kuku kenapa? Ni baju biru, kenapa kuku? Nak potong kuku, kaki, guna jarak, tinggi tu, angkat kaki. Saya kalau potong kuku tangan, jari tangan ni boleh gagah lagi. Ni kaki tau, diangkat kaki, mebur. Astaghfirullahalazim. Ganas adik kita ni. Ada setengah orang macam tu, dia potong kuku. Lempar atas kapek. Sehari kita sujud, melekat ke bola sabit ke adik. Apa benda ni? Kuku. Balik rumah isteri tanya, kenapa kedahi abang tu? Siapa dalam jadah tapi buang kuku. Tuan-tuan yang saya muliakan, anak soleh ni tuan-tuan ingat senang daripada nak main masjid surau. Tanya seronok datang surau. Tok siap garang. Tok imam tak mesra pelanggan. Tok siap garang. Tok imam tak mesra. Tok bilai, mikrofon ni dia punya. Tak ada siapa boleh pegang. Apa yang menarik? Adik baju biru ni baru pegang sikit. Hai. Letak tu dia. Belum masuk Jumaah lagi garang. Sembayang dia. Bising. Bapak tak datang, kamu datang, bising kepampuk. Itu Jumaah pula tuan-tuan. Nampak je. Sebab apa? Musim doya. Bila musim doya, ramai berani nampak. Sebab zaman boleh bayar nanti. Tapi anak-anak tuan-tuan dididik untuk sini. Bayangkan tuan-tuan. Saya sampai tadi tengok dia orang duk periksa meja semua. UPSR semua ni. UPKK semua ni. Allahu Akbar. Besok siap surau kita ada bangunan kafa. Nah, agak-agak sempat siap tak? Sempat tak sekolah? Tak sempat. Sekarang dah jawab apa? Jelima tak siap tuan-tuan. Tingkatan 1 tak ada sekolah tapi boleh sembahyang ke? Ia nak sembahyang, nak imarah dia orang ni. Yang tuan-tuan lu marah, siapa dia kan? Isin, jangan marah. Relax. Tak ada apa pun, tetapi ada benda yang menarik mereka datang. Sebab apa? Mak bawa, bapak bawa. Tadi saya duduk sebelah tadi, satu anak tadi duduk atas tempat menyandar tu, relax, nyandar gini. Bapak sebelah, abang sebelah. 2 anak dia bawa atas. Seronok, bawa anak ke masjid, bawa anak ke surau.
Mudah-mudahan bila besar, bila dewasa, ingatan mereka terhadap surau dan masjid tak akan lupus. Sebab ini adalah tempat permainan mereka. Nanti bulan Ramadan lagi seronok tuan-tuan. Tempat makan mereka. Kau orang puasa ke tidak? Tak ada pakcik. Balik. Jangan. Budak-budak makan sini. Makan sini. Oh, bagi tuan-tuan. Siapa yang rajin basuh pinggan? Pakcik belanja. Syirak. Tuan-tuan, bagi saja kerja kat budak-budak ni tuan-tuan. Bersih. Okey, siapa dia di sini yang boleh vacuum carpet? Saya. Sampai ke dalam jamban dia orang vacuum tak? Saya tengok tadi ada anak tuan-tuan dia pakai Shabab Crew. Ini apa pula jersey ni? Ustaz, ini jersey geng masak. Geng masak tuan-tuan baru umur 10 tahun. Wah, hebat tuan-tuan perancangan tuan-tuan. Mudah-mudahan anak yang soleh ni lahir daripada mak bapak yang taubat. Yang tak bawa benda haram masuk dalam rumah. Yang tak makan benda haram. Yang sediakan benda yang halal pada anak-anak dia. Aku taubat. Allah Ta'ala bagi anak yang soleh masih mendoakan pada kita. Doa daripada mereka itu berpanjangan sampai hari kiamat. Okey, berhati-hati. Susah-susah juga, haram tak ambil. Memang susah, tapi benda haram aku tak ambil. Pergi kerja, jumpa lori. Lori ekonsip terbalik. Gelimpang lori, tin Milo, susu semua. 2 tin Milo dia buat balik ke rumah isteri dia. Masa bila saya order Milo bang? Oi, Milo banyak lagi. Allah, lori terbalik. Abah dapat 2 tin. Boleh ke habis bang? Hai, Imam 8 tin. Sudah entah. Ni pakai Imam sini ni abreka. Kalau Imam 8 tin, abang 2 tin kira okey Jangan. Pulangkan balik bang. Siang ke anak kita bang. Siang ke anak kita. Tu, ada makan di luar. Kita tak kisah tuan-tuan. Kita insya-Allah halal. Ni hak Muslim. Ni hak Muslim ni. Tak nama halal pun. Tapi yang kita duk sebut sekarang no pork, no lard. Muslim friendly. Tak ada halal pun. Tapi diletak situ logo Muslim friendly. Makanan lawan Muslim. Kami tak ada sedia babi. Sudah. Hari ni beratur panjang. Beratur panjang mengalahkan pergi masjid. Lapar sungguh makcik ni. Pakai tudung lagi beratur. Dia kata halal Pak Ustaz. Saya nampak halal saya balun. Lagipun yang ambil order pakai tudung. Budak Indon. Cashier pun pakai tudung Ustaz. So what? So what kau cakap? Memanglah tak ada babi. Babi ni tak boleh sebut lembut. Memanglah tak ada babi. Memanglah tak ada babi. Tapi bulu dia, minyak dia, kau dah kaji ke? Kalau betul-betul aku tak nak makan, tak ada pensijilan, tak ada pengesahan, tak nak, aku sayang badan aku. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Aku balik, aku masak sendiri di rumah. Lagi puas hati. Mudah-mudahan Allah kurniakan anak yang soleh pada kita. Dan yang ketiga, yang keempat, syurga untuk orang yang bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luahnya syurga ni seluah langit dan bumi. Ustaz, kalau kamu ramai masuk syurga muat ke Ustaz? Sejak zaman Adam sampai sekarang ramai. Mana muat ke? Kak, syurga ni bukan macam masjid kita. Masjid kita ni datang lagi 1000 berhenti ke lantai. 1000 lagi orang datang. Tak muat. Bersyukurlah yang mana datang ni. Bersyukurlah yang mana ada ni. Nasib baik ramai ni je datang. Jangan duk komplain dah. Banyak ini je datang. Lantak je lah. Buat je lagi 1000 datang. Mana nak duduk? Adik ni kompon duduk atas meja ni tuan-tuan. Bawah meja ada, atas meja ada. Dah ramai belum? Bersyukurlah Allah Ta'ala bagi banyak ni. Redha lah. Kalau 1000 lagi datang, adik kita yang baju kuning berada yang jaga parking, dia kena tolak tuan-tuan ni.
Penuh. Minta maaf, penuh. Tengok Facebook saja. Nasib baik dengan ni buat FB Live. YouTube, buat TikTok entah. Buat live ni, seluruh kawasan ni tengok. Sebab tu ramai tak datang sebab tengok di rumah tak nampak. Kalau lah demo ni tak buat Allah. Tapi syurga bukan macam tu. Syurga muat. Tak ada malaikat yang jaga syurga. Minta maaf ya. Minta maaf. Syurga penuh ya. Minta maaf ya. Minta maaf. Ya makcik. Syurga penuh makcik. Minta maaf makcik. Minta maaf sangat ya. Penuh. Seorang aja malaikat. Makcik seorang. Makcik daripada keramat. Jauh keramat ni. Malaikat tolong lah. Seorang aja makcik. Seorang je lagi. Makcik tengok dah yang last sekali. Penghuni syurga yang last sekali. Punggung dia betul-betul tang sliding door makcik. Kalau makcik duduk lagi tak boleh tutup landing tu makcik. Istilah itu kata-kata tu tak ada tuan-tuan. Masuklah. Takkan ada dalam syurga. Malaikat kata minta maaf. Syurga penuh. Tak boleh masuk penuh ya. Tutup. Fully book. Tak boleh lah penuh. Atau kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka kosong makcik. Istilah tu tak ada. Okey, dah masa isyak belum? Isyak berapa? 8.12 sekarang? 8.5 minit. Waktu saya belajar lo, ustaz saya garang. Garang gila. Gila pun tak garang macam tu. Garang sungguh-sungguh. Bila dia mengajar tu ketok-tok tadi. Garang sungguh lah. Awak yang garang sangat ustaz ni. Dia penampar tu pergi balik tu. Pam sekali. Oh. Nasib baik pergi balik. Kalau tak pergi balik, balik ni macam ni. Oh, garang. Dia pula tak suka pakai jam. Dia hanya tengok jam depan dia. Jam dinding. Saya ni jahat lah. Kami ni jahat. Dia ambil kursi tu potong jam. Bagi cepat. Dia tengok masa dah tamat. Jadi tuan-tuan pun ubah jam tu pergi 8 sukuk. Habis ustaz tu awal. Tu zaman saya dulu lah. Garang sangat ustaz. Tapi kalau tak garang macam dia tuan-tuan. Entah jadi apa saya. Kalau lah dia tak garang. Kalau lah dia tak rotan. Kalau dia tak penampar tuan-tuan. Agak-agak jadi apa saya tuan-tuan. Sekarang ni cikgu nak rotan. Tak boleh nak marah. Tak boleh berdiri atas kursi. Tak boleh keliling padang. Tak boleh. Atau budak je mana tuan. Dia bawa pisau ke sekolah tuan. Zaman kita jangan. Tak dapat sifir 4x8. Diri atas kursi. Zaman sekarang jangan. Mak datang. Kamu pula cikgu. Berdiri atas kursi. Cikgu pula berdiri atas. Kuhara betul tuan. Allah Ta'ala kata apa? Bersegeralah kamu minta ampun. Sebab disediakan syurga pada kamu seluas langit dan bumi. Allah kata masuklah syurga. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berlumbalah buat ibadat. Mai cepat, taubat. Aku nak bagi syurga. Neraka tak pernah panggil. Oi, marilah masuk neraka. Ada ayat Quran. Saudara, masuklah neraka. Mana ada kan? Ya ada, marilah masuk syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Panggil orang masuk syurga. Marilah sob, masuk syurga sob. Lah nak mana? Neraka. Ni parah ni. Hayya 'alas salah. Marilah sembahyang. Tanah. Main bola je dek. Hayya 'alal falah. Marilah berjaya. Tanah. Pasal apa? Saya nak main. Main saja tuan-tuan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan falah. Yuflih, muflihun. Perkataan falah ataupun yang seumpama dengan dia ada 40 kali. Kan? Allah sebut apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang berjaya. Orang berjaya dalam Quran Allah Ta'ala sebut 40 kali. Sebab tu orang Melayu kalau nak berjaya dia selalu buat 40. Selalu begitu. Ada orang cakap apa buat 40.
Rupanya mereka duk kaji Quran. Allah sebut 40 kali tentang berjaya aja. Maka mereka pun bila baca Yasin 40. Bila cakap 40. Bila buat 40. Salah kan? Tak salah. Perkataan berjaya lagi satu dalam Quran. Nama dia Fauz. Fauzun. Faz. Faqad faz. Fauzi. Maka Fauz ini diulang sebut 29 kali. Satu Allah Ta'ala sebut muflih, falah. Satu lagi Allah Ta'ala sebut Fauz. Dua-dua membawa maksud yang hampir sama. Serupalah juga perkataan naba. Naba dalam surah Al-Ma'idah misalnya. Pada ayat yang ke-27, 28 Allah cerita. Watlu alaihim. Naba abnai Adam bil haq. Naba maknanya berita. Surah An-Naba. Satu lagi khabar. Naba berita yang besar. Khabar berita kecil. Naba Allah Ta'ala kata in ja'akum fasiqun binaba'id. Kalau kamu orang fasik bawa satu berita yang besar, siasat. Satu lagi berita nama dia khabar. Khabar ni berita kecil. Tak payah ambil tahu. Naba tu berhati-hati. Sebab berapa banyak orang yang jatuh fitnah, jatuh rosak, jatuh masalah bila dia tak siasat naba itu tuan-tuan. Kita kalau baca Quran tuan-tuan mentadaburkan Quran kita seronok tak? Hujan ada 7 nama. Cari balik 7 nama ni apa? Rumah ada 4 nama dalam Quran. Kenapa Allah menamakan Quran? Rumah saja ada 4 jenis. Hujan ada 7 jenis. Baca ada 2 jenis. Belajar, membaca ada 2 jenis. Berjaya ada 2 jenis. Cerita, berita ada 2 jenis. Bila kita fasih tentang Quran, memahami Al-Quran, Masya Allah, kita akan jadi orang hebat. Sebab tu Allah kata, wasari'u, satu lagi, fastabiqu. Yang kedua, jangan tangguh-tangguh taubat. Sebab kita tak tahu bila mati. Yang ketiga, jangan tangguh besok. Apa dia? Ibadah. Tadi saya baca ayat dekat televisyen tuan-tuan tu. Baca dalam TV tuan-tuan tu, dia sebut di dalam Al-Quran ada manusia yang kata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Inna muqimah. Bila dia tengok api neraka, dia bunyi api neraka tu dia dengar, dia cakap ke Tuhan, Rabbana, Tuhan kami, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar bunyi neraka, kami takut. Farji'na, balikkan kami semula. Nak buat apa? Na'mal salihah. Kami nak buat amal salih. Inna muqinu. Sesungguhnya kami yakin hari ini neraka dah ada, syurga dah ada. 1, 2, 3, 4. Habis. Maknanya 4 rakaat. Kalau maghrib 3. Boleh faham? Baik. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan ialah beramal soleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran akan orang-orang yang tak buat ibadat di hari kiamat akan menyesal. Di dunia tak buat, di hari kiamat menyesal. Sebab apa menyesal? Mereka dah mendengar, mereka dah nampak neraka. Dan mereka akan dihumban. Minta pada Allah, farji'na na'mal salihah. Balikkanlah kami ke dunia, kami nak buat amalan hari ini, kami jadi yakin sungguh dah. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau ada qada yang belum buat. Jangan duk dengar cakap orang, siapa yang tinggal sembahyang tak payah qada. Sebab Nabi tak pernah qada. Nabi tak pernah qada sebab Nabi tak nak tinggal sembahyang. Bila dia nak qada? Ya, hang tu tinggal pada muda sampai ketua. Tiba-tiba tak qada sembahyang. Qada puasa, zakat. Jangan tangguh. Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita di hidayah. Cuma kita tak perasan.
Dia suruh kita taubat, dia suruh kita buat ibadat, dia suruh kita buat qada. Bila tak? Malam tak boleh tidur. Ada orang malam-malam tak boleh tidur. 2 hari lepas ada satu makcik, dia kata, "Ustaz tolonglah apa doa makcik. Makcik ni anxiety, tak boleh tidur. Tak boleh tidur Ustaz, tak tahulah, tak boleh tidur." Saya kata, "Makcik banyak fikir, makcik ni overthinking. Bila overthinking, awak tak boleh shut down pemikiran awak. Tak boleh offline. Bila tak boleh shut down, awak berfikir. Itu kata doktor." Kalau doktor kata apa? Terlalu banyak berfikir. Datang ahli falsafah pula kata, kalau tak nak berfikir, kalau tak nak anxiety, benda yang tak penting, jangan masuk dalam kepala otak. Buang separuh hak tak penting tu buang. Dan yang tak penting jangan masuk dalam pemikiran. Sebab tu kita jadi overthinking. Lu tengok Ustaz Kazim ni. Betul-betul bini dia berapa? Tak payah masuk pemikiran tak. Tak payah masuk. Pergi semayang. Dengar ceramah. Duk tengok telekong depan. Telekong Vietnam ke? Tak payah masuk makcik oi. Duk di rumah, duk menung. Cantik betul bunga dia. Lama dah cari telekong bunga macam tu. Mana dia cari? Tak payah fikir. Benda yang tak penting, jangan masuk dalam kepala otak. Pejam mata, tutup telinga, jalan. Ini semua nak tengok ni. Menantu dia kerja apa? Semua tengok. Sampai ke malam fikir. Menantu dia tu gemuk. Yang isterinya kecil. Tahan ke mana? Tak ada kerja. Sebab tu kita jadi overthinking. Itu kata ahli falsafah. Awak kena buang benda yang tak penting. Awak kena buang benda yang tak ada faedah. Fikirkan yang faedah saja. Supaya awak boleh tidur. Mai jalan mudah. Ini pil. Ini ubat tidur. Kau balon. Tak cukup sebiji, kau balon 2. Tak cukup 2, kau balon sepapat. Kemudian kami akan carikan papan. Macam mana nak tutup keranda kau. Tapi bila mari pada orang lain, ada sebab Allah tak bagi makcik tidur. Pukul 2 jaga, pukul 3 jaga Ustaz nak tidur balik, tak boleh Ustaz. Dia suruh makcik semayang. Dia suruh qada semayang. Dia bagi peluang tu, qada. Kalau semayang makcik dah qada, Ustaz, apa yang makcik nak buat dah habis qada, sunat makcik. Ada sempat Allah Ta'ala bagi sakit supaya kita ingat pada Allah. Kalau sihat mana ingat? Lupa aja. Tapi dengan sebab sakit, Allah. Allah. Satu hospital dengar. Allah, nampak tak? Kalau sihat, hore, nampak? No, stadium. Tu sihat. Satu stadium dengar. Hore, harimau. Mai sakit, hospital. Allah, nampak tak dia. Bila isteri ambo abang, waktu sihat jarang sebut Allah, waktu sakit Allah aja. Allah, lagi banyak Allah dia kena beletih dengan isteri dia. Sempat itu Allah bagi sakit. Bila sakit teringat semayang, bila sakit teringat sedekah, bila sakit teringat mati, bila sakit teringat nak berwasiat. Bila sakit teringat hutang. Teringat hutang. Dan nanti pergi surau. Bapak ada hutang dengan surau. Asyakiri. Bila ayah hutang? 2 tahun lepas. RM100. Ayah minta hutang dengan siapa bendahari tak? Ayah cilok tabung surau. Allah, lepas sembahyang subuh dah balik. Ayah nak beli susu kau lah. Awas ayah curi macam mana? Ngeliti penyapu. Bubuh gang. Duk mancing. Dapat 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata ayah. Sekarang juga engkau pergi bayar. Kan berdosa besar. Tu ke top up lagi 200. Boleh tabung tu balik. Ganti balik.
Jangan main-main tuan. Sebab itu perkara yang keempat yang jangan tangguh, apa dia? Hutang. Kan Nabi sebut dah, nafsul mu'min mu'allaqah. Nak nyawa, roh seseorang mukmin mu'allaqah, tergantung dia. Sehinggalah dia membayarkan hutangnya. Sehinggalah dia bayar hutang. Contohnya yang buat bodoh pula. Lalu kedai tengok tak bayar hutang kat kedai dah. Jangan buat bodoh pula, jumpa kawan di surau buat tengin je. Tahu tengin? Bodoh, hutang 100 tak bayar. Bawa anak-anak makan tom yam. Boleh. Tak tahu kan mati besok, bergantung kau, roh kau. Tak diterima ibadat selagi tak bayar hutang, macam mana nak cari di hari kiamat. Jadi bang, jangan tangguh besok bang. Ustaz, kalau saya tak ada duit nak bayar hutang, macam mana saya nak buat? Minta halal. Berapa sen nama hutang dia? 1 juta. Tak boleh bang. RM1 boleh halal bang. Kena RM100,000, RM50,000 jangan bang. Sebab tu kalau kita nak hutang dengan orang fikir, mampu tak aku bayar? Tak bayarlah, tak payah hutang kalau aku tak mampu bayar. Duk dia. Budayakan menjadi qanaah. Kereta kita dah ada geran di tangan, elok syukur. Tak ada hutang-hutang, ada geran di tangan, boleh balik kampung, selamat sampai ekong pula sejuk. Sudah. Den kereta kau lama dia. Dah 6 tahun, 7 tahun, Den. Ni baru punya, Den. Skrin besar, Den. Kau boleh tengok TV tu. Sambil buat kereta tengok TV, Den. Boloring kau, Den. Hutang 9 tahun lagi pula tak bayar dah. Akak-akak kalau anak kita baru kerja, tak payah paksa dia beli rumah. Bila kau nak beli rumah, Mat? Belilah rumah. Sampai bila nak berhutang? Sampai bila kamu nak menyewa? Sewa lah bagus. Tak ada hutang. Ustaz, kalau tak ada kereta, macam mana pergi kerja? Naik motor. Naik Grab pun masalah. Simple punya hidup. Hutang tak ada. Orang yang paling tenang sekarang ialah orang yang tak ada hutang. Orang yang paling susah hati orang banyak hutang. Balik nanti, sampai di rumah pukul 9, anak cakap, ayah, tadi ada Cina perabot datang. Dia nak apa? Dia kata tilam ayah tu dah 3 bulan tak bayar. Besok dia ambil tilam tu. Agak-agak tuan-tuan lena tidur tak tilam. Tilam tak bayar tuan-tuan. Allah. Macam mana nak jadi orang yang simple punya hidup? Tak apalah bang, janji tak ada hutang. Tapi kita pegang prinsip, kalau tak hutang tak merasa, Ustaz, silakan. Kalau nak merasa tak boleh lena tidur, kalau nak merasa pening kepala setiap bulan, kalau nak merasa hidup kita ni tak tenteram, silakan hutang. Cuba tengok tuan-tuan yang dah pencet sekarang ni, tak ada hutang, relax. Relax, tenang. Lagi 5 minit, aircon sejuk, tidur terus. Relax. Dapat pula tiang, pula dinding pula. Allah, tenang. Relax, tawaduk. Simple. Nah, saya baru ni pergi resmi masjid. Merasmikan kuliah yang pertama masjid. Dia kata Ustaz mengenangkan jasa Ustaz mencari dana untuk masjid ni. Saya buat live dekat TV, saya buat dekat Facebook, saya buat cari untuk masjid. Siap dah masjid ni. Jadi sebagai pengkuliah pertama kami jemput Ustaz. Ustaz kena mic. Selagi Ustaz tak datang, kami tak boleh buat kuliah, Ustaz. Saya pun sampai, tuan-tuan, sampai masjid dia orang tak ada dinding. Tiang ni. Tak siap lagi masjid ni. Dah siap. Ada dinding tak ada. Memang konsep dia tak ada dinding. La ilaha illallah. Tujuan dia apa? Nak jimat elektrik supaya angin masuk.
Pasang kipas yang masuk. Saya kata anjing tak datang ke? InsyaAllah Ustaz, pagar tutup lah. Pencuri? Apa nak curi masjid Ustaz? Nak ambil Quran, ambil lah. Nak ambil tongkat mimbar, ambil lah Ustaz. Tak ada tongkat ambil kayu Ustaz pegang Ustaz ni. Yang kedua Ustaz, kami buat masjid tak ada dinding sebab kami nak melatih jemaah kami supaya tak menyandar di dinding. Apa-apa kalau pergi masjid ni nyesal, tegar, tak ada dinding, tak ada Allah. Subhanallah. Nombor 4, jangan tangguh besok. Kalau dah sampai masa untuk bayar hutang, bayarlah. Kita dah janji dah nak bayar. Tapi kalau benda tu dah berperingkat, kita buat pembiayaan Islam 2 tahun, 10 tahun, 9 tahun, tak apalah, ikutlah giliran. Tapi ni hak hutang biasa ni. Din, pinjam RM10. Mat, pinjam 100. Pinjam 100. Ni masalah. 100 sana, 100 sini, kena 10 orang. Macam mana nak tenang hidup? Di dunia tak tenang hidup, dalam kubur lagi tak tenang. Ustaz, boleh tak Ustaz? Orang yang tak orang yang berhutang ni tak mampu nak bayar hutang, tak boleh sembahyang jemaah Ustaz. Takut orang yang bagi hutang minta. Dia tak mampu dah Ustaz, tak tahu nak buat macam mana dah Ustaz. Tak tahu dah Ustaz. Saya pergi masjid pun tak boleh dah Ustaz. Sebab apa? Takut kena minta hutang, malu saya. Pergi ya. Memang jumpa Ustaz. Kenapa? Sehutang dengan Tok Imam. Sudah Ustaz. Tok Imam bagi-bagi salam, tengok muka dia. Hutang. Udah, tak ada zikir Tok Imam Ustaz. Parah ni Ustaz ni. Allah. Tapi kita kena ingat, ada orang yang berhutang, ada orang yang meminta. Mana yang bagus? Mat, bagi aku RM10. Mat, pinjamkan saya RM10. Yang bagi, pau. Bagi kat aku RM10, makna tak bayar dah. Yang pinjam, dia ada hasrat untuk membayar. Bagus entah. Yang tak bagus ialah orang yang berhutang dengan niat tak nak bayar. Orang macam ni jahat. Dia tipu. Dan yang kelima tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu orang nak mati, waktu dia nak mati, dia minta pada Tuhan panjangkan umur dia sekejap. Sekejap ya. Sikit pun jadilah. Untuk apa awak minta panjang umur? Saya nak sedekah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang nak mati, dia minta kepada Allah panjangkan umur. Sebab dia nak sedekah. Dan dia nak buat amal soleh. Jadi kalau kita ni dah hidup, masih hidup, kenapa nak tunggu besok untuk bersedekah? Jangan jumpa depan mata aja sedekah. Tuan-tuan, bulan Ramadan nanti ni, anak-anak kita ni penuh sembahyang tarawih. Saya ajar di sekolah saya, tiap-tiap malam sedekah pada anak yang datang sembahyang tarawih. Penuh belakang tu budak-budak. Yang nak sedekah 5 orang. Berapa? Haji Dolah, Haji Mat, Haji Bidin, Haji Yusof, Haji Zainal. Berapa? Seorang RM1. Budak-budak pun berapa? Satu malam 5 orang, satu malam 10 orang, RM10 seorang. RM1. Kenapa saya ajar sedekah bulan Ramadan? Jangan bagi pada bulan Syawal. Sebab bulan Syawal dah habis dah kelebihan. Digandakan pahala sunat macam pahala wajib. Bila tuan-tuan bagi duit raya, pagi Syawal, habis pahala Ramadan tak dapat. Jadi tahun ni kita ubah di surau ni untuk anak-anak kita ni. Malam ni kita cari 10 orang yang nak derma RM10, yang nak derma RM1 duit raya. Beratur depan ni. Kemudian budak-budak beratur ambil seorang RM1. Seorang. Malam besok orang lain pula. Malam besok orang lain pula. Bagi tahu dekat budak-budak. Pagi raya, tak ada siapa duit dapat duit raya. Datang orang pakcik tak dapat tahu nak dapat dah tu kan. Selamat duit tuan-tuan. Supaya kita dapat duit raya pada malam Ramadan. Supaya kita dapat pahala bersedekah di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan boleh kontrol budak-budak. Siapa yang nak dapat duit raya malam besok, diam.
Jangan main, jangan bising. Siapa bising, CCTV ambil gambar. Dia mau tengok CCTV. Ada. Pakai dia 20 rakaat datang. Itulah cara dia. Itulah cara dia. Siapa yang tak sembahyang takkan dapat duit. Dia dapat 50 sen je. Itu pun RM1 pak cikrat 2. Kau setengah, aku setengah. Tuan-tuan, anak-anak kita ni, daripada malam pertama dia kumpul, tuan-tuan, sampai 30 malam, agak-agak je tuan-tuan. Pagi raya dia taklah jalan dah, dia duduk rumah tuan-tuan. Jom, mudah-mudahan bersedekah kita ni. 5 perkara ni jangan tunggu besok. Sebab kita tak tahu sempat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi. Last saya datang sini bila Ustaz? Tahun lepas. Jadi tahun depan pula kita jumpa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.